Bismillahirrahmanirrahim. Geng, pernah tak anda tengok cerita ni? Anak bapa, lakonan hebat daripada Allahuakbar Tan Sri P. Ramlee kita. Ini dengan watak Harun dia lah tu kan. Lama cerita ni memang menarik. Sebab apa? Dalam filem ini syarat dengan konsep-konsep motivasi di tempat kerja. Bagaimana Harun ni dia menjaga, sangat-sangat prihatin kepada pekerja-pekerjanya ni, anak toki ladang. Dan juga Harun ini menitik beratkan tentang amanah di tempat kerja, bagaimana dia sound dia punya PA, Allahuakbar Ibrahim Din kalau tak silap saya kan. Jangan ambil duit rasuah kan. Dia berani pukul dia punya PA semua bila PA dia cakap suruh ambil rasuah, makan rasuah, bayar orang tu semua kan. So tuan-tuan dan puan-puan, filem-filem lama ni kan, dia banyak dia punya positive impact dia, positive values dia. Ada jugalah filem-filem baru ni semua, tetapi yalah kan, ada yang nampak, ada yang tidak kan. So saya suggest di tempat kerja, organisasi, apa kata kalau kita selitkan klip-klip video daripada filem-filem menarik ini, contohnya filem Anak Bapa ni, untuk kita tontonkan kepada pekerja-pekerja kita, untuk kita terapkan nilai-nilai murni di tempat kerja tu. Contohnya tentang tanggungjawab kita sebagai pekerja, tanggungjawab kita sebagai seorang leader. Harun tu leader kan, dia menjaga kebajikan pekerjanya, sangat-sangat prihatin, empathy and so on. Dekat sekolah pun kita boleh juga tayangkan filem-filem lama ini kan. Filem-filem yang bagus lah, yang ada nilai-nilai murni lah kan. Janganlah tayangkan cerita-cerita munafik lah, cerita seram-seram lah apa kan. Dengarnya kat sekolah pun banyak tayangkan filem-filem yang tak betul ni. So back to this story. Okay, saya mungkin lepas ini akan juga menggunakan klip-klip video filem-filem lama ini untuk saya sampaikan mesej-mesej yang berguna kepada partisipan saya ataupun kepada student saya, counselling, career counselling insya-Allah dalam semester Mei ini nanti. Okay guys, jom kita pergi tengoklah cerita Anak Bapa lah. Harun, you are number one lah.